semua. Ni ilmu ni untuk ustaz dah. Ustaz tak pernah keluar lagi kan, tak pernah bagi daripada orang lain. Hatta master ustaz, grand master ustaz tak pernah bagi ni. Ustaz nak bagi kepada tuan semua. Sekarang kita ada berada dalam suasana apa dah? Suasana genting kan, suasana genting. Ni ustaz terpanggil nak bagi tuan semua lah. Sebab apa? Kita walaupun kita kena usaha dengan alat-alat zahir, tapi ni adalah alamat batin. Itu kan makna kita kena ada amalan-amalan langit untuk kita dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tanpa nusrah Allah Ta'ala, tanpa pertolongan Allah Ta'ala semua, kita tak akan berjaya. Tengok 313 orang sahabat Nabi bersama Rasulullah SAW pergi lawan orang 1000 orang kafir dan semua orang kafir Quraisy, mereka menang. Kenapa dan semua? Bukan kerana ada senjata, sahabat tak ada senjata pun dan semua. Mereka ada pelepah tama, itu dia pelepah tama, adalah 2-3 orang yang ada pedang, yang lain tak ada. Tetapi macam mana mereka boleh menang? Sebab kerana nusrah daripada Allah Ta'ala, itu daripada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ustaz nak bagi satu amalan tuan semua. Amalan ni berkekuatan tinggi, berperingkat tinggi tuan semua. Tapi ustaz nak bagi pada semua cara umum pada tuan semua, yang mana kalau tuan-tuan betul-betul berminat, silakan tuan semua. Silakan, insya-Allah anda boleh jumpa ustaz pada hari Selasa, iaitu pada 19.95 jam 9 malam. Apa kelebihan tuan semua? Ilmu ni tuan semua, ilmu ni dia ni mana? Super pendek. Super pendek ustaz betul. Amalan ni super pendek. Kalau amalan ni nak dapatkan amalan ni tuan semua, kalau ikut ilmu-ilmu lain lah, memang panjang. Tuan-tuan kena baca ribu-ribu, panjang pula sampai 2-3 jam kita baca. Tapi ni tuan semua super pendek, tetapi kekuatannya 1000 kali ganda. Kekuatan dia 1000 kali ganda tuan, dan berenergi panas. Berenergi panas maksudnya bukan tuan-tuan panas. Musuh kita akan kena, dia akan kepanasan tuan semua, dan boleh melumatkan, boleh menghancurkan, boleh meleburkan musuh-musuh. Ni dah energi apa saja energi ni, energi negatif. Tak silap. Bukan apa, kalau ada benda nak jahat pada kita, akan meleburkan energi negatif. Kalau leburkan energi dia, maka orang itu kerja lemah. Kalau itu dari segi zahir, kalau dari segi gaib, maka jin apa semua akan lemah tuan semua. Dan juga tuan semua, ianya sesuai untuk digabungkan dengan pelbagai amalan-amalan yang tuan-tuan sudah sedia ada. Walaupun tuan-tuan tak belajar ustaz ke, tuan belajar orang lain ke, boleh dia akan jadi satu gabungan yang bagus kalau tuan-tuan ada amalan. Dan juga tuan-tuan semua, amalan ni tuan-tuan, dia kelebihan dapat mengurungkan jin, dapat memindahkan jin, kita dapat bantuan daripada langit tu semua. Seolah kita memiliki 12,000 pedang. Kita kekuatannya seperti kita memiliki 12,000 pedang yang pedang cahaya langit. Ni kata, ni memang hebat tuan-tuan semua. Nantilah tuan semua, kalau ustaz nak cerita kat sini panjang. Nanti tuan-tuan tengok write-up ustaz, insya-Allah. Ada banyak kelebihan dia hanya dengan amalan yang super pendek. Ustaz kata super pendek. Kalau tuan-tuan rasa panjang, tuan-tuan sekeh kepala ustaz. Dia panjang. Dan nak beritahunya pendek tuan semua, tetapi punya impact yang kuat. Tuan-tuan boleh menghadirkan kekuatan seolah kita memiliki 12,000 pedang cahaya daripada langit tuan semua. Inilah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak, daftar segera sebab kita had untuk 100 orang je. 100 orang saja tuan-tuan semua. Siapa cepat dia dapat. 100 orang saja. Ini ustaz bagi, lepas ni mungkin kita tak bagi dah. Tak bagi dah. Jadi kalau tuan-tuan nak, jom daftar. Kita jumpa pada 19.25 hari Selasa malam Rabu dalam Pedang Cahaya Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.